Hey guys, like always, setiap hari, setiap pagi kita kena makan Shirutto. Okay? So, Syafiq just nak membebel sikit boleh tak? Syafiq just nak bagi tahu lah kan kepada korang yang mana yang baru je cuba, baru je makan Shirutto tapi belum ada feedback, belum ada kesan pada diri korang. Kan, Syafiq just nak bagi tahu lah kan, korang sakit dah berapa lama? Kita ni sakit dah lama tau. Lepas tu kita expect yang kita makan 1 kotak, 2 kotak, 1 secik sehari, kita dah boleh bernampak impact dalam diri kita. Come on lah guys, ini produk functional food, bukan apa ni produk magic food. Bismillah. Terlalu. Nanti tersedap. Sebab yelah kan, kita ni sakit dah lama. Macam-macam penyakit pula tu. Lepas tu kita expect dengan makan 1 kotak, 2 kotak, kita dah boleh betul-betul improve diri kita. Yes, of course. Memang ada orang yang makan 1 kotak, 2 kotak, dia dah dapat rasa perbezaan pada diri dia. So itulah penerimaan badan orang lain-lain. Ada orang dia boleh dapat efek tu cepat. Mungkin sebab penyakit dia tu tak kritikal. Tapi kalau yang kritikal, that's why you kena ambil dos yang lebih. Ini baru makan 1-2 kotak, you dah expect lebih. Sedangkan penyakit you tu, you dah simpan lama gila. So that's why ingat, ini adalah functional food. Sebab itu kalau betul-betul you nak sihat, betul-betul you nak cepat improve diri you, ambil dos yang besar, ambil dos yang banyak. Janganlah ambil 1 secik sehari, mungkin ambil 6 secik sehari ke, 10 secik sehari ke. Barulah you boleh nampak improvement dalam diri you. So kepada yang mana yang dah makan Shirutto tu, keep consistent, okay? Yang mana belum cuba Shirutto tu, boleh DM Syafiq untuk Syafiq bantu macam mana cara nak dapatkan Shirutto ni.